kita menyimpan, duit memang akan jadi tak cukup. Tapi kalaulah kita tak menyimpan pun, duit masih lagi tak cukup. Jadi kita ada pilihan untuk jadi orang yang tidak berduit dan tiada simpanan, ataupun jadi orang yang tidak berduit tapi ada simpanan. Untuk pastikan simpanan kita berjaya, pertama, kita perlu simpan secara paksa. Yang kedua, kita perlu lupakan yang simpanan kita itu wujud. Jadi, jika kita dah bekerja bertahun-tahun tapi masih tiada simpanan, antara kaedah berkesan untuk bantu kita menyimpan adalah menyimpan dalam bentuk emas. Jadi boleh pilih kaedah simpanan melalui account gap secara auto debit, di mana simpanan ini dah memenuhi matlamat untuk kita berjaya dalam simpanan, iaitu paksa dan lupa. Simpanan emas secara automatik ini akan bantu kita supaya duit auto masuk ke tabungan emas setiap bulan. Jadi ia automatik, jadikan kita auto kaya setiap bulan. Jadi kepada tuan-puan yang nak simpan emas untuk jadikan kewangan tuan-puan lebih baik, boleh isi form sign up yang saya sediakan di bawah ini. Selepas pendaftaran akaun emas berjaya, saya akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.